They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down till we're dead and buried, on the edge of your knife, staying drunk on the vibe. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, we're sanctuary. Shadow me with your touch, oh Lord, return me to touch. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pentadbir, guru-guru, staf sokongan, para jemputan serta anak-anak murid yang dikasihi sekalian. Hari ini merupakan satu detik sangat istimewa dalam hidup saya setelah hampir 36 tahun saya berkhidmat dalam perkhidmatan awam dalam dunia pendidikan. Tibalah masanya untuk saya melangkah satu fasa kehidupan yang baru, iaitu fasa persarahan. Sejarah saya mula berkhidmat pada tahun 1990 di Sekolah Kebangsaan Palung 9, Jempol. Saya di sana selama 2 tahun hingga ke 1992, dan terus saya ditukarkan di SK Rokani hinggalah sampai sekarang. Saya berkhidmat di sini selama 34 tahun, hampir 34 tahun. Banyak kenangan manis yang saya tempuhi dalam perkhidmatan selama 36 tahun ini, iaitu pergaulan kemesraan guru-guru, murid-murid memang sangat baik buat saya. Mula-mula sebenarnya saya sekolah di SK Rokan tahun nanti dia lupa sekolah. Jarak saya sekolah di SK Rokan ni tahun 1975. Dari tahun 1 hingga tahun 6. 6 tahun. Selepas tu saya ke sekolah menengah Datuk Muhammad Taha tahun 81. Nanti je lah. Pada guru-guru yang dikasihi, teruskanlah perjuangan ini dengan penuh keikhlasan. Ingatlah, mungkin kita tidak melihat hasil hari ini, tetapi suatu hari nanti anak-anak didik kita akan menjadi insan yang berjaya. Itulah ganjaran paling indah buat seorang guru. Kepada anak-anak murid, kerjalah cita-cita setinggi langit. Jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Hormatilah guru dan ibu bapa, kerana disitulah keberkatan ilmu. Akhir kata, walaupun saya bersara daripada jawatan, saya tidak akan pernah bersara daripada mendoakan kejayaan sekolah dan warga pendidikan di SK Rokan ini. InsyaAllah, kalau ada dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, kita akan bertemu lagi. Okey tak?